daripada kita turun berdemonstrasi, dia bukan semata-mata kerana mengidolakan Anwar Ibrahim. Sebahagian besar daripada kita ni tak kenal Anwar Ibrahim pun. Kita semua ni rakyat biasa, tapi kita mual caranya apabila kita lihat hanya kerana pertandingan politik dalam parti, maka segala-galanya digerak-gerakkan untuk memijak seseorang sampai dia jadi overkill. Kalau ya pun kau tak nak dia menang ke, ataupun tak nak dia ada kat situ, cakaplah elok-elok. Saya belah je lah, tak ada masalah. Tak perlu digerakkan segala-galanya untuk menunjukkan seolah-olah dia ini sudah hilang sokongan. Kemudian datang pula ramanan dia ini tidak jaga akar umbi. Jadi perkara-perkara ini, kalau dalaman parti saja tak apa, korang nak bersorak, aku tak kisah mana pun. Saya bimbang bila dia sudah melimpah keluar di dalam Twitter, di dalam media sosial, di dalam TV, kerana orang akan kata, apalah nak jadi dengan parti kamu. Bila kita dah sampai ke peringkat itu, saudara-saudari, kalau kita jerit reformasi dalam kempen PRU 16, saudara-saudari tengoklah, saya tak yakin orang akan sambut laungan kita. Kerana orang kata, kamu telah diuji dengan kuasa, kami telah tengok bila kamu dapat kuasa, kami tak yakin kamu ini berbeza dengan mereka sebelum kamu. Maka sebab itu, tak payahlah kami menghabiskan masa untuk kamu. Saya lebih bimbang yang itu daripada yang dalam pemilihan ini. Pemilihan ini kau sukalah, menang kalah itu hal kamu lah. Tapi kalau sudah sampai melimpah keluar dan dia ada kesan kepada tanggapan rakyat, akhirnya yang akan menanggung beban itu tak lain dan tak bukan ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri.